Okay, hari tu aku buat video pasal cret-cret air sabun masukkan bush. Aku tengah kelam kabut, tak boleh nak tunjuk. So hari ni buat benda yang lebih kurang sama juga, tapi kali ni aku nak masukkan bearing dekat tensioner SC pulley. Sebab bracket asal tensioner tu, bearing dia dah bunyi. Jadi bila dah bunyi tu, tak payahlah kau paksa kan. Without load pun dia dah bunyi, dengan load lagilah. So aku dah dapat bearing ni NTN okay, 6302 tak silap aku, 2R. So sekarang masukkan tools aku ni tu sebenarnya tools DIY. Beli je apa semua ni kan dekat Hardware. And then aku akan ikat. Ada orang mungkin dia akan ketuk. Aku tak setujulah cara macam tu. Tak lama nanti bearing tu bunyi, kau kata bearing problem kan. Padahal method installation dia salah. Cuma aku tak dapat nak tunjuk sambil buat kerja. Dua tangan ni pakai handphone je. So aku pusing dulu. Ni tolak masuk bearing ke dalam. Okey, aku dah siap pusing. Tengok bearing dah masuk dalam dah. Aku pakai soket 32 dengan pipe ni. Pipe 304. 2 kali berapa tu? Setengah. So bearing dah masuk dalam. Sekarang aku nak buka balik, tengok kedudukan bearing. So okey, kedudukan bearing okey. So dekat sini ada bush ni. Kau kena pastikan bush kena duduk dekat sini. Dekat area yang ni lah. Sebab bush ni ada clearance dengan inner diameter ni. So lepas tu kita pasang retainer ni. Retainer dah siap pasang. Okey. Dah pasang kat depan. Dah siap pasang tensioner. Memanglah dalam video nampak senang. Sebenarnya kau kena bertenggek atas ni, balancekan badan, kena guna dua-dua tangan. Baru kau boleh ikat. Dia tergeracau.